Assalamualaikum. Aden baru pulang kerajo Wang naik kerajo. Kerajo lang. Kalau wang tidak kerajo, jua ang agih makan bini wang. Kalaupun ang kerajo, jangan lagi bininya piti 30.000 segala di situ. Dari rumah, uang sekolah anak, uang belanja anak sekolah, piti balikan disambah, piti bali rokok ang. Badak kapan yang utak bini ang. Sudah tuh makan apa pantang lo? Dimasak jolok karya ang dari nyo. Nyo lo juga gulai ayam, gulai gajebo, gulai kambing. Tuh sakit kalau bini yang mamikian duit. Lah berutang bini yang kan ya kamari. Tahu kau utang bini wah lo lah cuy. Oh dia banyaknya utang kau lah, bantu dak ada lagi piti, dak pandai menyimpan kau tu. Dia dan toko apa lo sikit kau le tawang. Dak paham je duit. Sudah tua ang pamilih-milih lo karajo. Nak karajo sanang lo, tiap sebentar lo tukar karajo. Wang dak tamat sekolah tu. Ingin lo ang karajo sanang di ruang ber-AC. Ma bisa, anak kuliah sekini bakuli le mengerti ya. Wang lo karajo sanang. Wang dak tamat sekolah tu. Intinya ang kena paham dengan hidup ko. Perekonomian terkini susah. Talimo se apapun karajo asalkan itu halal. Biar dapat seketek dan berkah. Baik itu. Itulah banyak punca perceraian yang terjadi di lingkungan kita masing-masing. Sebab apa? Sebab faktor ekonomi. Faktor kau yuk lo. Kau cek tentang dia bela kau kan hati lo. Dulu kau masuk adik-adik kau. Balik kau 40 kilo. Kini segala kau sungkahan. Ada je muncung. Ada dua orang lagi kau muncung kau. Lantaan lah 127 kilo balik kau gini. Sebelum berlaki kau. Muka kau licin di badak. Aneh dia cahaya matahari. Letak badak kau tu kau tampar balik. Sampai lampuk jerawat kau yang sekarang batu tu. Bibi kau yang hitam model kalang ayam tu kau lagi gincuk sebentar biar nampak merah menarik. Lah dapet laki kau kini kau dulu dah pandai menjaga diri kau. Barik lah 127. Lah banyak lipatan-lipatan di badan kau tu. Setiap lipatan tu bakarak puluh lah. Siapa bakarak berbau lah. Maka selero laki kau mencari kau. Tu laki kau digadu je pada si lain atau laki kau mengadu pada si lain. Kau salah lo pelakor. Kadang di situ kau berfikir puncanya kadang dengan awak, makanya orang tu berubah. Makanya rawat diri kau sekarang juga. Kau perhatikan berat badan kau. Sebab kalau kau kapuk tu bukan berarti kau sehat. Penyakit isinya di dalam tu kau. Makanya tengok Den. Tiap malam dia minum jus buah nangka. Iko manfaatnya untuk mengikat lemak. Biar turun balik badan kau tu seketik. Kalau balik badan kau turun, bau masam kau tu hilang seketik. Sudah tu, muka kau tu kau rawat pula. Pindah dan cari muka kau semenjak berlaki kau. Minyak. Diletakkan ikan asin ke muka kau tu, masak langsung. Tak selera laki kau mencari, makanya kau pakai produk supaya muka kau tu bersih. Tak perlu kau beli produk yang mahal harganya 300.000 sampai sejuta tu, tak perlu. Intinya kau perlu beli produk tu yang terjangkau dengan duit pitih kau. Sudah tu aman, kau pakai lah tu. Model kau produk dan kau harganya cuma RM10 kalau dirupiahkan 30.000 nya. Tapi dia pakai tiap hari di kau tengok muka dia kau. Dia pakai tiap hari dia rajin merawat diri. Sudah tu pakai hand body. Pindah kau lah lama habis rumah. Lah kerja di dapur. Kulit kau nak terjaga tu. Lama di sisi ular kulit kau. Tu dah dipacik kau dia laki kau. Terpacik tu anak gadis kurang dia laki kau lain. Dari kini nasihat Dan kau perhatikanlah diri kau sendiri. Wang cek. Wang yolah. Kadang laki-laki kau puncak juga kau. Inyo dak lah dapat bini rancak kamek barasih putih. Nak wang bang umuh lah. Pulang kerajo ang nak mandi. Ada tak peduli doh wang kerajo bakuli ke atau kerajo bawa supir angkot atau supir pusuh. Tak peduli din doh. Ada pun bakuli juga. Tapi awak harus bersih pulang kerajo tu mandi, gosok gigi. Kui nak pulang kerajo santong nasi. Sudah tahu memang merokok 7 batang. Pokok rokok murah loh. Tu buat tembakau ang. Sudah tu pandai lo mancung bini ya. Muntah-muntah bini ya. Lah muntah bini ya. Fitnah lah bini yang agak jangan ambil dari orang lain. Di utak tu kadang pakai sedikit. Makanya awak harus berhasil. Perempuan pun harus berhasil. Dan untuk ekonomi awak harus paham. Paham lo keadaan awak. Alah nak tamat sekolah memilih kerajo itu nak boleh. Makanya apapun kerajo awak terima asalkan itu halal dan berkah. Okey?